Aku kalau cuti, macam-macam benda aku nak buat ni antara benda yang aku nak buat. Aku nak tukar lampu pagar atas tu. Zaman makin moden dan lampu sekarang pun dia dah banyak jenis contoh ni Kalau yang ni dia punya jenis dia adalah GU10 GU10 ni memang agak payah nak dapat sebab dia agak payah aku kata kan. Biasanya ada dekat online So kepada korang yang ada lampu pagar, macam aku punya lampu pagar ni, kalau korang nak tukar yang jenis GU10 ni, macam ni bentuk dia. Korang boleh tengok kat bawah. So jom kita tukar dulu. Ok guys, so dah siap. Ini adalah mentol yang lama korang boleh tengok macam ni rupa mentol dia yang lama gelap kan. Ok, so dah siap So kepada siapa yang nak dapatkan, boleh tengok dekat bawah kepada yang ada pagar macam ni kan. Lampu ni payah nak dapat GU10 ni. Ok, so nak dapatkan tengok kat bawah.